Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang kawalan ketebalan kepingan logam dalam industri. Tajuk ini berada dalam bab 8 keradioaktifan. Subtopik dia adalah 8.4 kegunaan sinaran radioaktif. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita perhatikan video ini. Video ini menunjukkan bagaimana logam diproses di sebuah kilang. Mengapakah ketebalan logam perlu dikawal? Yang pertama adalah keselamatan produk. Bagi logam yang terlalu nipis, logam itu akan mudah patah. Bagi logam yang terlalu tebal, logam itu akan membawa kepada pembaziran bahan. Yang kedua adalah penjimatan bahan. Setiap logam perlu mengikut spesifikasi yang diperlukan oleh pengguna. Dan sememangnya apabila kita menggunakan logam yang mengikut spesifikasi, maka banyak penjimatan boleh diambil. Yang ketiga adalah ketekalan kualiti. Setiap logam yang dikeluarkan, sepanjang mana pun ia, perlulah konsisten dari segi piawai. Sekiranya tidak konsisten, pengguna tidak mahu menggunakan logam yang dikeluarkan itu, maka akan membawa kerugian kepada pihak kilang. Untuk memahami bagaimana sistem kawalan ini boleh dilakukan di kilang, mari kita perhatikan video ini. Video ini merenung kembali bagaimana pengesan GM tube mengesan ketebalan. Apabila sinar beta diarahkan kepada pengesan tanpa halangan, bacaan kadar aktiviti akan menjadi banyak. Apabila ada halangan, bacaan kadar aktiviti ini akan menurun. Ketebalan yang lebih tinggi akan menyebabkan bacaan menurun lebih banyak. Komponen utama sistem kawalan. Yang pertama, kita perlukan sumber sinar beta. Bahan radioaktif seperti strontium 90 dan krypton 85 memancarkan sinar beta. Kepingan logam adalah logam yang diperlukan untuk dikeluarkan kepada pengguna. Objek inilah yang akan diuji ketebalannya. Yang ketiga adalah alat pengesan. Alat pengesan akan mengesan jumlah sinar beta menembusi logam. Dan yang terakhir adalah penggolek. Penggolek mengenakan tekanan bersesuaian ke atas logam mengikut keputusan sistem. Berikut merupakan rajah di sebuah kilang yang mengesan kepingan logam ini mengikut ketebalan. Murid, sila perhatikan bagaimana atau apakah komponen yang utama yang diperlukan. Bagaimana sistem kawalan ini berfungsi? Logam bergerak di antara sumber sinar beta dan pengesan. Apabila banyak sinar beta menembusi logam, sistem akan memberitahu bahawa logam itu terlalu nipis. Apabila sinar beta menembusi logam dikesan pula, sistem akan mengatakan bahawa logam itu terlalu tebal. Mesin akan melaras penggolek secara automatik. Lalu penggolek akan menggolekkan logam menggunakan tekanan yang bersesuaian. Ketebalan logam akan kembali mengikut piawai. Ini merupakan rajah yang berbeza daripada rajahan sebelum, namun begitu semua komponen utama masih ada. Pastikan kepingan logam berada di antara sumber sinar beta dengan alat pengesan. Aplikasi dalam dunia sebenar. Yang pertama, kita boleh hasilkan logam ini untuk pembuatan panel badan kereta. Kita juga boleh hasilkan tin, makanan dan minuman yang datang daripada logam. Dan kemudian pembinaan struktur bangunan seperti galang dan rasuk. Rumusan, sinar beta digunakan dalam kawalan ketebalan kepingan logam di kilang. Jika alat pengesan sinar beta mengesan terlalu banyak sinar beta, kepingan logam yang disemak adalah terlalu nipis dan sebaliknya.